Walaupun polis masih belum mengesahkan mayat wanita yang ditemukan di dalam beg di belakang sebuah rumah tidak berpenghuni di Kampung Batu 4 di Rembau adalah milik Suri, namun kenalan dan ahli keluarganya kelihatan hadir di unit perubatan forensik Rembau pada Jumaat. Seorang wanita yang dikenali sebagai Jua berkata, Suri merupakan rakan sekampungnya di Kuching, Sarawak dan mereka bersama-sama datang ke Semenanjung untuk bekerja. Sebelum ini, media melaporkan polis meminta bantuan orang ramai bagi mengesan seorang wanita bernama Suri Narudin, 53 tahun, yang dilaporkan hilang sejak 8 Disember lalu. Polis menerima laporan kehilangan wanita itu di Balai Polis Ampang. Bagaimanapun, Ju enggan mengulas lanjut mengenai kes tersebut kerana proses pengecaman belum dibuat bagi mengesahkan mayat yang ditemui itu adalah rakannya yang dilaporkan hilang sebelum ini. Tambahnya lagi, laporan polis dibuat oleh anak saudara mangsa yang berusia 30 tahun dan bukannya ibu saudara seperti yang dilaporkan media sebelum ini. Sementara itu, pemberita difahamkan proses bedah siasat terhadap mayat yang ditemui terbabit telah selesai. Namun, sehingga jam 4 petang tadi, belum ada proses pengecaman mayat dibuat oleh mana-mana ahli keluarga. Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan, Senior Assistant Commissioner Izam Jaafar berkata, lelaki yang ditahan disyaki merupakan rakan kepada beberapa individu yang dikenal pasti terbabit dalam kes penemuan mayat wanita itu.